Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bertemu lagi kita dalam sembang ilmiah bersama saya Cikgu Zainal untuk membicarakan lagi bahagian-bahagian umrah, ya, konten-konten umrah yang perlu diketahui oleh setiap bakal-bakal tamu Allah. Untuk minggu ini kita akan membincangkan tentang komposisi dan organisasi umrah bahagian kedua. Yang lepas kita bincangkan bahagian pertama yang menyentuh tentang rukun-rukun umrah. Kali ini yang kedua, kita akan membicarakan pula tentang wajib-wajib umrah. Untuk makluman semua, ya, bakal-bakal tamu Allah, umrah ni dia bersandar atau terdiri di atas dua tiang seri, iaitu rukun dan wajib. Dan kedua-dua ini sangat penting untuk kita fahami dengan mendalam sebelum kita bertamu di Haramain. Alright. Untuk kali ini kita bincangkan pula tentang wajib umrah. Ya. Ada dua aspek dalam wajib umrah, iaitu yang pertama berniat ihram di miqat, dan yang kedua meninggalkan perkara-perkara larangan dalam ihram. Dan kita akan sentuh satu persatu. Kita mulakan dengan yang pertama, ya, iaitu berniat di miqat sebagai wajib umrah yang pertama. Berniat di miqat. Dulu dalam siri yang lepas kita sering sebut perkataan miqat. Kali ini kita fahami apa maksud miqat itu. Minta bantuan Puan Hajah Maziah. Maksud miqat, satu ketentuan tempat yang telah dikhususkan oleh syariat Allah Subhanahu Wa Taala untuk melampiaskan niat haji atau umrah. Ya, satu ketentuan tempat. Satu tempat yang khas, yang khusus, yang telah disyariatkan oleh Allah. Yang telah ditetapkan oleh Allah untuk para tetamunya yang bakal mengerjakan haji atau umrah melampiaskan atau menjatuhkan atau menurunkan niat mereka masing-masing. Iaitu kalau untuk umrah niatnya nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, atau nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Dan benda ini kena diturunkan atau dipanjatkan atau dilampiaskan di tempat yang bernama miqat. Kita tengok pula sekarang. Miqat bagi jemaah Malaysia, sebenarnya ada banyak tempat-tempat miqat, tapi bagi kita hanya terlibat dua miqat saja. Tak payahlah kita fikirkan miqat yang lain sebab kita dari Malaysia. Okey. Miqat yang pertama tu ialah apa dia, Puan Maziah? Qarnur Manazil. Lokasinya 94 km dari Mekah. 45 minit penerbangan ke KAIA Jeddah. Ya, akan diumumkan oleh pramugari atau pramugara kita. Jadi ini ialah untuk jemaah bakal-bakal tamu Allah yang akan masuk ke Mekah direct, terus dari tanah air, dari Kuala Lumpur lah, ya, KLIA. Jadi sebelum sampai ke miqat akan diumumkan oleh pramugara untuk makluman kita supaya sempat kita berniat. Okey, itu yang pertama, Qarnul Manazil. Dan yang kedua pula, Puan Maziah? Kedua, Zulhulaifah, Ya. Masjid Bir Ali. Ya. Lokasi 10 km dari Madinah. Jemaah yang masuk Mekah dari Madinah. Satu lagi miqat ialah di Zulhulaifah, yang
pada tempat itu dibina sebuah masjid bernama Masjid Bir Ali. Inilah miqat jemaah umrah yang akan masuk ke Mekah melalui Madinah. Ya. Jadi biasanya kita ada dua pilihan. Yang pertama, jemaah tu terus masuk ke Mekah dari Kuala Lumpur, dari Malaysia. Satu lagi, dia pergi ke Madinah dulu dan dari Madinah baru dia dibawa ke Makkah dan berniat di miqat, iaitu di Zulhulaifah atau biasa disebut orang Masjid Bir Ali. Ya, itu dia tentang miqat. Jadi ada lagi pantang larang ada lagi wajib umrah yang kedua, iaitu ni dia meninggalkan perkara-perkara larangan dalam ihram. Ya, 13 pantang larang ihram. Perkara-perkara larangan dalam ihram itu disebut juga, dikenali juga sebagai pantang larang ihram. Ada berapa, Puan Mazia? Ada 13. 13, banyak tu. Yang kita akan bincangkan satu persatu dengan jelas dan detail dan komprehensif supaya mudah dipahami. Sebab pantang larang ihram inilah yang sangat perlu dijaga oleh jemaah. Pantang larang ihram inilah yang agak berat, yang boleh menentukan sama ada umrah kita itu mabrurah atau sebaliknya. Jadi untuk tidak mengelirukan, saya akan ambil satu siri khusus untuk kita bincangkan 13 pantang larang ini dengan sejelas-jelasnya supaya peserta ataupun bakal-bakal tamu Allah dapat memahaminya dan menghayati serta menyantuni dengan betul. Okey? So, peringatan saya kepada semua bakal-bakal tamu Allah yang tak sempat untuk menghadiri kursus secara bersemuka dengan pengkursus umrah kita disebabkan oleh kekangan masa, dan suasana yang tidak mengizinkan, silalah follow YouTube saya ini, insya-Allah kita boleh ulang-ulang tuntun sampai kita faham betul-betul. Dan semoga usaha kami, itu saya dan isteri saya, Puan Hajah Maziah, dalam membantu para bakal-bakal tamu Allah ini, Allah redai sebagai sebuah amal soleh. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga kita bertemu lagi.